Ramai yang nak bebas hutang tapi tak tahu macam mana nak mula. Salah satu cara paling berkesan adalah gunakan emas sebagai alat untuk bantu baiki keuangan kita. Okey, dengan disiplin dan ilmu yang betul, hutang kita boleh tutup satu persatu dengan hasil tabungan emas. Okey, saya ada 5 tips untuk tuan-puan yang nak tutup hutang dengan emas. Okey, yang pertama sekali tuan-puan kena mula menabung dalam akaun emas GAP. Okey, Gold Accumulation Program, tabung kumpul emas. Tuan-puan boleh mula menabung 100%. Akaun emas GAP ni adalah sangat mudah, fleksibel, paling murah untuk kita nak menabung emas tanpa perlukan modal yang besar. Yang penting tuan-puan mulakan. Okey, yang kedua, lengkapkan diri tuan-puan dengan ilmu. Okey, tuan-puan boleh baca buku contohnya buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang. Okey, supaya tuan-puan faham asas pandang emas dan strategi untuk urus keuangan supaya tak terperangkap semula dalam hutang. Okey, ingat, emas ni tanpa ilmu tak akan bawa kita ke mana-mana. Yang ketiga, menabung ikut bajet tuan-puan. Okey, bukannya ikut harga emas masa. Okey, contohnya tuan-puan ada bajet sekitar RM200 setiap bulan. Tak kisah berapa pun harga emas untuk 1 gram pada waktu tersebut, tuan-puan fokus saja untuk menabung RM200 tu. Lagi mudah tuan-puan set terus simpanan di akaun emas GAP secara auto debit. Okey, tanpa gagal. Yang keempat, tetapkan matlamat jangka masa sederhana. Okey, jika sasaran tuan-puan nak bebas hutang dalam tempoh 2 tahun, tuan-puan kena fokus menabung dulu. Okey, emas memang ada harga turun naik dalam jangka masa yang pendek, tapi untuk jangka masa panjang nilainya akan terus naik dan naik. Okey, yang penting kita kena sabar dan kita kena konsisten. Dan yang kelima tuan-puan boleh sertai banyak program berkaitan dengan simpanan emas dan keuangan yang dianjurkan oleh tim kami iaitu tim G100 Network. Okey, banyak program yang kita sediakan tanpa bayaran untuk bantu penyimpan emas tambahkan ilmu dan dapat strategi keuangan yang betul. Bukan emas yang akan jadikan kita kaya, tetapi ilmu yang akan menyebabkan kita bertindak dengan cara yang betul. Okey, dengan ilmu, tabungan emas bukanlah sekadar simpanan tapi adalah jalan untuk kita menuju bebas hutang. Okey, so bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh isi beg biru di bawah dan saya akan bantu daftar akaun tuan-puan secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.